mungkin kalau kita rewind 20 years back, siapakah Bro Syazwan? Oh, ini satu soalan yang saya kena fikir jauh ke belakang Tak apa, kita boleh pause. Aduh, okey. Baiklah, sahabat-sahabat sekalian, saya ni tak adalah berbeza dengan orang lain. Cumanya mungkin family background kan. Ayah saya dulu beragama Kristian. Bila dia dah meluk Islam, dia berkahwin dengan mak saya. Mak saya pula dia ada keturunan Pakistan kan. Ayah saya pula Indian Kristian. Dia orang punya background, kalau kita tengok kepada moyang saya ni memang daripada India lah, Tanjawur kan. Macam mak saya ni pun sama juga, tetapi dia keturunan Pakistan. Bila dah berkahwin ni, lahirlah kami. Keluarga kami kecil je. Saya dan juga adik saya seorang. Yang mana adik saya itulah kawannya, Joshua ni. Begitulah kami kenal kan. Tapi itulah, bila nampak kami mix ni, kadang-kadang orang salah faham. Betul. Dia akan kata apa tau? Dia kata, bro, kau ni mamak ke? Macam tu kan. Tapi sebenarnya terms mamak tu dia tak berapa kena lah. Mamak ni dia, kita nak bagi faham, mamak ni sebenarnya dia memang Muslim. Tapi dia daripada India. Yang mana datang ke sini. Contohnya kita nampak kedai mamak, kita nampak Anet roti canai satu, contoh kan. So bila dia daripada India dan beragama Islam, yang itulah yang kita sebut mamak sebenarnya.